memperkenalkan pemanah yang akan bertanding pada pusingan ini. Ini dia para pemanah yang akan bertanding di target 1 pasukan Selangor. Diwakili Nur Tahira Hilmi, Nur Zakirah Saiful Anwar binti Saiful Anwar dan Nur Fatimah Tolhah. Gandingan pemenang peringkat emas dan peringkat perak sebentar tadi bagi acara individu. Manakala di target 2 adalah pasukan daripada Melaka, Fatimah binti Said, Kamarina Azimah binti Azlan dan juga Suzana Asararuddin dari pasukan Melaka. So, line judge kita adalah Dr. Kamal Talib, National Judge daripada Universiti Malaysia Terengganu. Oh, woman team. Ini dia pemanah pertama, Nur Fatimah dari Selangor. 9. Tak tahu yang ni yang tiba-tiba senyap. Silap. 9. Agak baik juga pemanah kedua daripada Selangor ini, iaitu Nur Tahira. Dan ini Nur Zakirah. Ya, semua Nur Fatimah, Nur Tahira, Nur Zakirah. Oh, sauh tersasar irum pertama beliau. 5 poin. Di atas kanan. Jatuh pula. Balik kepada pasukan Melaka. 9. Baik juga permulaan daripada pasukan Melaka. Tujuh. Masih lagi dalam grouping yang baik pasukan Melaka. Tujuh juga untuk arrow yang ketiga. Dan mereka terikat 23 sama di 3 batang yang pertama ini. Berbalik kepada pasukan Selangor. Oh, pelepasan yang agak kurang baik. Oh, ya. Oleh kerana itu arrow jatuh ke bawah 6 poin. So, Tahira 9 mengekalkan prestasi di arrow yang pertama beliau sebentar tadi. 9 poin juga. Dan pandan terakhir yang pertama untuk pasukan Selangor. 9. Saya rasa berkemungkinan 10 tu. Nampak rapat dengan garisan 10. Ya, beliau memperbaiki arrow pertama beliau sebentar tadi yang keluar ke-5. So, Melaka perlu lebih baik dari ini. Tapi sayang sekali ke-5 pula. Arrow yang kedua jauh, semakin jauh ke kanan. 3. Dan saya dah nampak di sini Selangor mendalui 2-0 di end yang pertama ini. Tinggi juga ke atas pula kali ini. 3 poin. So,
Selangor 47, Melaka 34. Jauh meninggalkan lawan dengan 11 poin di antara Selangor dan juga Melaka. Target 2-0, maka pada end yang kedua, target 2 akan memulakan panahan. Thank you, Judge. N yang berikutnya, N yang kedua. Melaka akan mulakan dahulu. Dengar. Panah yang pertama daripada pasukan Melaka. Itu dia. Setuju. Tinggi melambung ke atas. Hero dia keluar melambung. Hero yang kedua, cantik 9 pun masih lagi ke atas kedudukannya. Hero yang ketiga bagaimana? Belum angkat lagi. Masih steady, masih tenang. 7. Wah, ke atas pula kali ini. Grouping Hero pasukan Melaka. Mana tadi? Oh, target 2. So, Selangor 3 batang anak panah yang pertama. Sembilan. Baik, gaya tarikan dia, lepasan juga baik. Tapi sayang 7. Nanti harus memperbaiki aiming beliau nanti. So, arrow 3, arrow apa nama? Follow tu yang kurang baik bagi saya. 5. Sepuluh. Kad kuning. Kad kuning ditunjukkan kepada pasukan Melaka sebentar tadi. 6. Tetapi berjaya dibagi kesilapan yang dilakukan, menyebabkan kad kuning itu diturunkan semula. Jika tidak, pastinya mereka akan kehilangan markah yang tertinggi sebentar tadi. Dan lagi ke atas. 2 saja. So 10-6-2, 41 mata. Juga agak baik daripada yang set yang pertama tadi, dia hanya 35 mata. Begitu Selangor tidak perlu tergesa-gesa. 8. 10 poin saja lagi diperlukan. 5-5 sudah memandai. Bagaimana? 7. Menghampiri kemenangan. Bau-bau kemenangan bagi pasukan Selangor. Perlukan 6 mata untuk menang, 5 mata untuk seri. 8.
baik daripada pasukan Selangor menjadikan 44 berbalas 41. Dari kacamata tak apa, kita membisu sebentar. 8. Betul lah. Izzuddin Abdul Rahim ni dah bila nak bertolak ke Korea tu? Pasukan pelapis kebangsaan kita hari ni akan bertolak ke Incheon. Kan? 6. Bukan Guangzhou nanti World Championship. Lebih kurang lah, tapi ke Korea lah. Kan? Bagi menghadapi kejohanan di sana, 4 atlet recurve lelaki, 4 atlet recurve wanita berumur 21 tahun ke bawah ditemani oleh dibimbing oleh 2 jurulatih iaitu Izzuddin Abdul Rahim dan juga Nur Alia Ghaffar. Dari bermula hari ini hingga 5 hari kemudian. So, kedudukan di padang sekarang ini, Melaka mencatat 15 mata di 3 batang anak panah yang pertama, 861. Manakala Selangor sekarang di ero yang pertama 9, sekarang ero yang kedua daripada Tahirah. Saya kelihatan kehadiran Naib Presiden Persatuan Amanah Kebangsaan di Padang, Encik Ahmad Badri Shah. Sembilan dari Selangor. Bagaimana ero ketiga? 10. Dari pandangan saya 10. Begitu juga suara dari supporter tadi saya dengar 10. 9-9-10. Satu kerja keras yang perlu dilakukan oleh pasukan Melaka. 7. Siapa? 7 dan 10. Ero terakhir daripada pasukan Melaka. Sembilan. Agak baik juga catatan pasukan Melaka. 3 batang anak panah terakhir mereka di end yang ketiga ini kekal dengan mata di end kedua tadi 41. Bagaimana pasukan Selangor terus menang 6-0 ataupun terikat? Masih lagi mereka terikat. 6 dari pasukan Selangor. Sembilan. Enam 9-6. Sudah cukup buat pasukan Selangor mengatasi Melaka. Ya, Confirmation telah pun diterima tanah buat pasukan Selangor kerana berjaya memenangi acara Bebel Women Team kejohanan memanah kebangsaan 2025 siri 1 ini. Manakala tanah juga buat pasukan Melaka kerana berjaya menaiki peringkat perak. Seterusnya